Okay, bismillah. Ya Allah, Kak. Tu dia. Ya. Biji dia tak besar mana? Mejol ni gelar raja kurma yang paling besar. Yes, betul. Tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Kakak bayangkan ya, kurma ni manis. Kurma manis, akak minum dengan teh herba, Kak. Combo yang sangat-sangat serasi. Puas kalau makan kurma tu betul. Jadi tak adalah kita kunyah kurma buang biji, ambil lagi kurma buang biji. Satu memang dah cukup. Lepas tu kalau untuk buka puasa, amalkan ni, minum air suam. Kita memang akan boleh solat dulu dengan tenang. Tak adalah perut craving, terus lapar, terus nak makan. Lepas tarawih, baru jumpa nasi. Itulah kenapa Calik suka kurma ni sebenarnya.